Pemilik Alphard bengang driver wanita buat pusingan U sampai langgar kereta. Tunggu jap tau. Dia disettlekan ni tau. Aduh, tak pasal-pasal dugaan. Benaknya lah. Seorang pemilik sebuah kereta Toyota Alphard kesal selepas mendapat tahu kereta kesayangannya itu terlibat dalam kemalangan. Menerusi perkongsian Wan, dia dihubungi pemandunya yang sedang menghantar anaknya ke sekolah dan dimaklumkan kereta tersebut terlibat kemalangan. Dia yang segera bergegas ke lokasi melihat semula rakaman dashcam dan mendapati seorang pemandu wanita membuat pusingan U secara berbahaya dan menyebabkan berlaku kemalangan. Bagaimanapun, wanita terbabit menafikan perkara itu dengan mengatakan membuat pusingan U di lorong paling kiri adalah normal dan tidak menjadi satu kesalahan. Driver pun accident ni kereta ni benaknya lah daripada lane kiri sekali dia nak U-turn dekat depan ni simpang aduh habis jalan apa ni ni rongkai nasib baik anak aku tak ada apa mana Alis okey Alis okey tak okey tunggu jap tau dia disettlekan ni tau. Aduh, tak pasal-pasal dugaan. Benaknya lah kau nak tegakkan duk cakap apa duk lagi jam lah apalah. Aduh, pening lah tu. Dah layak orang ini. Perempuan pula memang aduh, koyak. Driver pun accident ni kereta ni benaknya lah daripada lane kiri sekali dia nak U-turn dekat depan ni simpang aduh habis jalan apa ni ni rongkai nasib baik anak aku tak ada apa mana Alis okey Alis okey tak okey tunggu jap tau dia disettlekan ni tau. Aduh, tak pasal-pasal dugaan. Benaknya lah kau nak tegakkan duk cakap apa duk lagi jam lah apalah. Aduh, pening lah tu. Dah layak orang ini. Perempuan pula memang